Ni untuk 25 hari bulan 10 saja. Boleh tengok ni. Banyak banyak. 13 sen, ada 1 sen, 4 sen. Dia sen-sen je. Tapi sangat best. Dia autopilot. RM2 pun ada. Kalau korang mencari macam mana nak buat passive income yang autopilot, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, jadi hari ni aku nak share dekat korang satu apps yang agak best lah bagi aku kan. Lagi-lagi kalau kita nak buat passive income ni. Hari tu aku ada dah buat satu video berkenaan dengan apps tu. Apps tu adalah Mova. Kalau macam hari tu aku baru lagi buat 2 hari ke 3 hari lah. Lepas tu aku terus buat video. Jadi tak ada result yang aku boleh tunjuk dekat korang lah. Hari ni Alhamdulillah selama lebih kurang 3 bulan lepas. Contohnya aku tunjuk sikit Yang ni adalah commission yang dah verify. Boleh tengok 25 hari bulan 10 ni yang hari tu. Tengok, boleh tengok ada RM1 masuk, ada 86 sen, RM1, 17 sen, 95 sen. Ni untuk 25 hari bulan 10 saja. Boleh tengok ni. Banyak. 13 sen, ada 1 sen, 4 sen. Dia sen-sen je. Tapi sangat best. Dia autopilot. RM2 pun ada. RM2. Kan? So apps ni apa sebenarnya? Mungkin kepada korang yang belum tengok lagi video aku yang sebelum ni, aku terangkan secara ringkas. Apps ni adalah apps cashback macam Shopback, gitulah. Kan? Beza dia apps ni, kalau macam Shopback tu kita sekadar boleh guna saja kan, guna apps tu dan dapatkan cashback untuk diri kita sendiri. Tapi apps ni kita boleh buat duit pula dengan kita invite orang untuk install apps tu. Macam aku ni, aku dah jadi partner dekat Mova ni. Katakan aku pergi dekat profile, boleh tengok dekat bahagian share affiliate link ni. Kalau aku tekan sini, nampak tak? Kita boleh invite orang. Invite orang untuk jadi user, untuk dia guna apps cashback ni. So setiap kali dia guna apps ni, katakan aku invite kawan aku lah, contohnya kan, aku invite dia guna aku punya link. Lepas tu dia install dan dia guna. Setiap kali dia beli barang dekat Shopee, TikTok, Lazada, setiap kali dia beli barang, dia dapat cashback. Aku pun akan dapat commission, sedikit commission lah daripada pembelian dia tu. Yang sen-sen tadi tu lah. So sangat best benda ni. Sebab benda ni dia ada fungsi lock affiliate. Kenapa dipanggil? Mana kata dia install apps Mova menggunakan link kita, selama-lamanya dia akan jadi kita punya user lah. Setiap kali dia beli barang, apa-apa barang pun kita tetap dapat. Dia dapat cashback, kita pun dapat commission. Sebab apa kita dapat? Sebab kita memperkenalkan apps ni dekat dia. Tu dikira reward lah untuk kita kan. Kita dah buat iklan untuk orang install secara percuma. Lepas tu company Mova ni bagilah persen sikit dekat kita. Ni antara salah satu marketing strategi company Mova jugalah. Dia boleh je nak pasang billboard, suruh orang install apps Mova ni kan. Nak buat iklan dekat TV, nak buat iklan dekat mana lagi, FB ad ke apa ke, dia boleh je buat. Tapi cara TV, cara billboard ni biasanya dia tak laju sangat berbanding dia hire agent macam kita ni untuk promote apps ni. Tu dia punya salah satu marketing strategi lah. So untuk Mova ni, kalau macam korang nak install secara percuma, boleh je klik link dekat bawah tu ataupun scan QR ni, boleh install dan boleh guna, dapatkan cashback untuk diri sendiri. Dan kalau korang nak juga peluang untuk buat duit macam aku buat sekarang ni, korang kena jadi Mova partner. Sekarang ni ada satu berita gembira lah. Okay, kalau dulu kan nak jadi partner Mova ni kena bayar 199, agak tinggi lah juga, dan dia jadi isu jugalah hari tu kan. Apa tinggi sangat nak jadi affiliate apa semua. Sekarang Alhamdulillah mungkin Mova ni mendengar keluhan orang kata user-user ni kan. Dia buat 2 package. 2 package. Yang pertama package 199, rasanya caput SST jadi 200 lebih lah. Yang kedua pula, tak salah aku harga asal 60 kot. Lepas tu masukkan nombor kod ni, nombor kod, contohnya masukkan nombor kod ni kan, dia akan jadilah RM39. Cumanya untuk RM39 ni dia untuk setahun, dia bukannya seumur hidup. Kalau macam yang 200 lebih tu untuk seumur hidup lah, lifetime. Tapi okey lah kan, sangat berbaloi lah kepada yang baru-baru nak berjinak-jinak, nak cuba-cuba dulu. Sangat berbaloi sebenarnya dengan jumlah tu, tak membebankan sangat lah. Sebab kalau kita nak bayar 200 tu tinggi juga tu. So RM39 tu korang dapat access dashboard ni, dapat link affiliate yang korang boleh share dekat orang, yang korang boleh invite orang untuk install apps Mova. Jadi macam apps Mova ni kan, aku nampak potensi dia besar lah. Lagi-lagi
Bagi korang yang ada kedai makan ke kan, nak buat offline tu sangatlah mudah. Korang boleh letak satu banting dekat kaunter kedai tu ke kan. Install apps Mova secara percuma dan dapatkan cashback setiap kali anda beli barang dekat Shopee. Buat banting gitu sir. Ataupun letak dekat setiap meja makan tu kan. Letak macam stiker. Kan ada biasa lah ni macam apa Maxim buat tu. You suruh install apps dia. Lepas tu dia letak QR di situ. So untuk Mova ni korang boleh guna teknik yang sama. Letak di setiap meja. Sementara orang nak menunggu makanan siap ni, dia tengok lah benda ni Mova. Lepas tu dia install, dia scan, dia install. Lepas dia install, dia guna. Lepas dia guna, korang dapat commission. Sangat best. Kalau macam offline, banyak sebenarnya kita boleh buat. Macam pernah tak korang pergi macam event apa? Event yang besar-besar yang Madani ke apa-apa semua. Dia bagi goodies bag ataupun dia bagi pen. Tapi syarat dia korang kena like dia punya page. Korang kena install dia punya apps ke apa. Korang kena daftar lah. So untuk Mova ni, korang boleh buat gitu juga. Nak dapatkan goodies bag, nak dapatkan pen, register, install Mova secara percuma. Korang tak perlu pun nak suruh dia jadi partner Mova. Korang suruh dia guna Mova secara percuma je. Suruh dia orang guna dan dapatkan cashback. Tu je. Tak perlu pun cerita jadilah partner ke apa. Tak perlu. Korang suruh dia install secara percuma sahaja. So itu antara benda yang boleh dibuat lah untuk kita dapatkan user Mova ni kan. Sepanjang aku cerita Mova ni dekat orang, kebanyakannya dia akan install lah. Sebab kita suruh install secara percuma je. Bukan suruh dia bayar pun. Lepas tu aku tunjuk lah. Macam contohnya ni yang cashback yang aku pernah dapat. Okay, my order ni. Ni contohnya aku beli apa? Tisu. Dapatlah 54 sen. Beli holder ni. Dapatlah 71 sen. Beli baju 95 sen. Beli topi ni. Dapat 96 sen. Lepas tu benda lagi beli. Pen drive aku beli kan. Dapat RM1. Lepas tu aku beli benda lagi. Hard disk. Dapat RM9. Aku tunjuk benda-benda ni lah. Beli kursi dapat RM24 cashback. So rugi lah kan kalau dapat cashback RM24, RM9 tapi kita tak nak guna apps Mova ni. Bagi aku ini adalah satu peluang yang besar lah. Ada juga orang tertanya-tanya kan, ramai dah orang install Mova, mana boleh buat duit dah. Ada orang kata gitu. Sepanjang aku jumpa orang ni offline lah kan, aku tanya kawan aku, mau biasa shopping kau dekat Shopee, install Mova tak? Dia tak tahu lagi Mova tu apa. Okay, benda tu Mova kan? Bila ditanya, siap lah. Suruh dia install dulu lah. Install secara percuma. Suka dia, boleh cashback lah. So jangan tunggu lagi. Kalau korang nak buat duit juga, jadi partner Mova. Sebab sekarang boleh try dengan harga yang murah je. Bayar dulu setahun. Lepas tu korang tengok boleh pergi tak boleh pergi. Kalau boleh pergi, korang upgrade terus lah kot yang lifetime punya tu. Ataupun nak sambung pulak tahun depan, tak boleh bayar 200 tu, sambung je lah pulak tahun depan. Gitu je. So tu je untuk video kali ni. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.